Okay, itu processed food. Ultra processed food adalah, ini paling senang kalau saya nak sebut, makanan yang tok nenek kita kalau jumpa dia tak faham pun makanan apa. Nugget, sausage. Okay. Benda tu paling senang nak ingat. Satu, kalau tok nenek moyang kita jumpa, dia tak tahu apa tu makanan tu, kita tak boleh sebut. Nombor dua, kita sendiri kalau tengok label dia kat belakang, ingredient dia, kita tak boleh sebut. Kita tak boleh eja pun. Contoh dia, MSG tu apa? Tak tahu MSG. Tak boleh nak sebut. Monosodium glutamate, MSG. Ataupun thickener, sejenis thickener, nama dia maltodextrin. Okay. Kalau anda tak boleh sebut, benda tu processed food. Okay, tadi tok nenek moyang kita tak boleh faham apa tu makanan kalau kita tanya dia. Nombor dua, kita sendiri tak boleh nak eja atau tak boleh nak sebut perkataan dia. Dan nombor tiga, dia dah lari daripada bentuk dia. Sebenarnya contoh dia paling simple, nugget ataupun sausage tadi, dia sebenarnya tak nampak macam lembu. Betul? Tak nampak macam ayam. Tak nampak daging. Sebab dia daripada ni, dia dah proses jadikan sama ada liquid ataupun jadi tepung. Dough lah, jadi dough. Kan ayam tu dia dah proses gila-gila punya. Sorry to say gila-gila. So dia dah proses banyak benda, dia akan letak ingredient, dia dah jadi liquid. Dia boleh mold. Tu dah jadi ultra processed food. Okay. So dia akan buat bentuk yang dia nak lah. Kalau makan daging, ya kita nampak benda tu daging. Kalau makan nugget, tak nampak benda tu daging.